Panggilan saya Ijoy. Saya pula Soleha. Dan kami berada di rumah Abang Jamil Ipoh. Saya memang recommended lah sebab dia macam memudahkan kita. 5. First sekali nak ucap terima kasih lah kepada pihak rumah Abang Jamil memudahkan urusan kami. Walaupun kami ada part mana yang kita lari sikit timing, Cik Fakrul boleh adjust lah untuk kita punya perjalanan. Itu part yang kita rasa selesa, seronok, dan dalam keadaan huru-hara ni boleh handle lah. Sebab kita tengah fokus part yang majlis pengantin. Lain pula, dia orang ada yang tak tahu. So Cik Fakrul boleh nak bantu dari segi tu, memudahkan perjalanan. First time datang untuk rehearsal tu kita dah tahu lah kan macam mana nak buat, apa flow dia. Tapi bila dekat majlis yang sebenar, dia tu jadi fleksibel. Kalau ada bertukar, dia sangat fleksibel. Macam Cik Fakrul memang akan bagi tahu, okay, kita kena tukar ya. Sebab apa tukar? Sebab kita nak jaga masa. Tu kita respect lah. Sebabnya kadang-kadang kita dah ikut plan kan, kita dah hafal step. Tapi bila dekat pada hari kejadian baru kita nampak sebenarnya benda tu tak boleh dirancang 100% sama macam rehearsal. Lepas tu MC kita, dia macam penting sebab kalau tak ada MC ni kita nampak macam tak ada orang macam welcome tetamu. So sangat smooth lah dia punya flow. Memang sebenarnya kita buat majlis ni dekat rumah Abang Jamil Ipoh ni sebab memang tema dia. Kita memang nak tema Melayu klasik lah. Lepas tu dia punya bukan sahaja interior. Dekat luar kita dah nampak dah vibe rumah-rumah Melayu. Lepas tu susunan kedudukan pun kayu-kayu ni pun dah menaikkan seri rumah Abang Jamil tu. Termasuklah dengan lace segala langsir yang ada. Pelamin. Sebab majlis malam ni memang meet expectation sama seperti yang kami bayangkan. Lepas tu kami nampak meriah tu sebab bila kita makan ni kita nampak wah ada crowd. Dia bukan kita makan sendiri, syok aja sendiri. Tapi tak ada crowd. Yang ni ada crowd. So memang sangat meriah. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.